Saya tengok kawan-kawan saya simpan emas, saya pun nak simpan emas lah. Ini antara kesilapan ramai orang buat, simpan emas, dia tengok kawan dia simpan, dia pun nak simpan. Jadi itu kesilapan. Sebab apa? Sebelum buat sesuatu perkara, dahulukan dengan ilmu dulu. Jadi sebelum nak simpan emas, kalau dah ada modal, hold dulu modal tu. Simpan dulu. Sebelum merugi, kita selamatkan dulu, kita cari ilmu dulu. Kalau kita tak tahu tempat mana yang terbaik, maksudnya kita belum ada ilmu. Kalau nak jadikan emas ni sebagai satu alat simpanan, cari buku wang emas ni supaya kita dapat tahu asas-asas tentang simpanan emas, macam mana nak gunakan emas, bila waktu terbaik nak beli, apa patut buat sebagai penyimpan emas kalau nak untung. Pentingnya ilmu. Bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu emas. Ni dekat mana-mana kedai buku, cari buku ni RM25 saja. Okay, ini yuran nak jadi pandai dengan simpanan emas, sebab ini penulisan guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang dah berpengalaman lebih 14 tahun dalam pelaburan emas. Kata-katanya yang kaya dengan emas adalah mereka yang berilmu dan mereka yang jadikan diri sebagai penyimpan emas. Maksudnya fokus tambah gram, tak perlu tengok harga semasa. Yang pastinya harga emas hari ini tinggi, tapi 2-3 tahun akan datang harga emas lebih tinggi. Ambil tindakan, baca buku wang emas ni dan mula dengan belian serendah 100 dekat akaun Mas Gap. Saja dekat pin video saya tu, ataupun boleh komen kat bawah nak tahu apa lagi tentang emas.